Bersama saya sekarang, Tuan Syed Faridhuddin Enverdin, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan kerana dapat menghadiri dan merasmikan Majlis Watikah Pelantikan Kepemimpinan Murid SMK Bandar Baru Putra. Kami dari kumpulan Aura TVPSS SMK Bandar Baru Putra untuk ingin menemu ramah Tuan. Okay. Apakah pendapat Tuan tentang Watikah Pelantikan Kepemimpinan Murid SMK Bandar Baru Putra? Alhamdulillah, bersyukur saya dapat bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu SMK Bandar Baru Putra hari ini dalam majlis penyerahan pelantikan Watikah Pelantikan. Satunya Watikah Pelantikan ini adalah satu walaupun majlis itu simbolik, tapi itu memberikan kepada para pelajar-pelajar, especially perwakilan pelajar, supaya mereka dapat menjalankan amanah yang diberikan ni dengan lebih bermakna. Apakah nasihat Tuan kepada semua badan kepemimpinan SMK Bandar Baru Putra? Nasihat yang saya boleh berikan kepada para pemimpin ni, kita sebenarnya jawatan yang diberikan ni adalah satu amanah, kan? Bukannya untuk nak tunjuk kuasa ataupun dan sebagainya. So gunakanlah amanah yang diberikan ni sebaik mungkin untuk bukan saja melatih diri sendiri untuk dalam leadership, pada masa yang sama kita membimbing rakan-rakan yang lain supaya kita dapat mencapai objektif yang telah pun direncanakan oleh pihak sekolah dan menjadi sebagai jambatan antara pelajar dan juga kepada pentadbir sekolah. Putra kan? Kita panggil channel Putra kan? Saya juga ingin mengucapkan rakamkan terima kasih dan juga tahniah kepada tim channel Putra yang saya rasa julung kalinya dalam pengalaman saya tengoklah satu tim yang expose student-student ni dalam bidang media, dan juga saya rasa satu usaha yang baiklah daripada pihak sekolah. Saya ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih Tuan. Okay. Baiklah, bersama saya sekarang Saudara Amin Naufal bin Muhammad Zairul Niza, Ketua Pelajar SMK Bandar Baru Putra. Sebelum kita memulakan sesi menemu ramah kita, saya daripada tim Aura TVPSS ingin mengucapkan tahniah kerana telah dilantik sebagai Ketua Pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra. Terima kasih. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Apakah harapan saudara sebagai Ketua Pelajar untuk pengawas-pengawas yang telah dilantik pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amin Naufal bin Muhammad Zairul Niza, Ketua Pengawas bagi sesi 2025-2026 merangkap Ketua Pelajar untuk Sekolah SMK Bandar Baru Putra. Baik, harapan saya untuk semua pengawas SMK Bandar Baru Putra adalah saya mengharapkan semua pengawas-pengawas sekolah dapat memberikan kerjasama yang baik kepada saya dan juga kepada pihak sekolah, dan juga harapan saya agar pada tahun ini kes-kes disiplin di sekolah ini dapat dikurangkan dengan kerjasama antara pihak sekolah dan pengawas-pengawas sekolah. Baiklah, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Sekian itu sahaja daripada kami daripada channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Terima kasih.